Saya tak pergi bazar Ramadan. Sebab saya tak kuat iman saya pergi bazar Ramadan. Sebab bazar Ramadan ni kadang yang datang pun bukannya semua yang jaga aurat. Ramai yang seksi-seksi pun datang. Mula-mula tengok peha ayam, depan tu peha orang. Enggak ada. Kan tu yang kadang tergugat tu kan. Lepas tu ada yang tak bertudung tu datang dengan basah-basah rambut. Basah-basah rambut tu. Lepas tu kita nak beli tu, nak bau karipap tu, dah terbau bau shampoo kawan tu. Ya. Oh, mula peha ayam, lepas tu peha orang. Lepas tu nampak dada ayam. Tu kau sambung lah. Kau sambung lah sendiri. Dia cakap betul. Kan? Itu yang kadang malas tu. Lepas tu pergi lagi satu lagi pergi bazar Ramadan, tawaf. Bazar Ramadan tu, tawaf. 7 pusingan. Lepas tu sa'i. 7 kali pergi balik, sudahnya balik satu benda pun tak beli. Itu yang tak beli. Yang beli pula, mujurlah Allah bagi 10 jari je. Setiap jari tu dia sangkut tu. Bapaknya dia strategi. Okay, bagi-bagi. Kau cari mihun, kau cari tawafah, kau cari ni. Kumpul kat sini balik. Set setengah jam dah sekarang. La ilaha illallah. Teruk betul.